Tengah semayang, kita menggerakkan jasad, lisan, hati kita ni sujud beribadah kepada Allah. Tapi waktu kita tak buat apa-apa, contoh free, baca Quran dah selesai, semayang dah selesai, zikir dah selesai. Kita nak buat apa jemaah sekalian? Maka waktu lapang itulah diajarkan kepada kita untuk sentiasa memperbanyakkan sebut akan nama-nama Allah. Barulah kan roh ini dapat memandang 24 jam hidup ini hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang kena stroke ni, dia baik ke buruk sebenarnya? Stroke ke, sakit jantung ke, orang yang terlantar dekat hospital, dekat rumah, kan? Tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi kerja. Keadaan itu sebenarnya baik ke buruk? Kita pandang keadaan itu baik ke buruk. Kan? Ini semua tentang sifat memandang. Sebab tu kita kena mengaji dalam bab usul ni. Contoh, apa maksud nikmat? Nikmat ni bukan yang kita faham secara materialistik, secara luaran zahir. Nikmat ni kita pandang duit, kan? Kereta, rumah besar, kan? Office banyak, kan? Cawangan berlambak sebagai contoh. Maka tu bukan nikmat. Kan? Itu harta, itu duit. Apa maksud nikmat? Nikmat ni sesuatu perkara yang menyebabkan manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya nikmat. Maka siapa yang kena stroke, sakit jantung, kalau keadaan itu membuatkan dia lebih banyak menangis, lebih kurang buat dosa kepada Allah, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak muhasabah diri tentang dosanya kepada Allah, maka ketahuilah bahawasanya stroke, sakit jantung itu merupakan nikmat daripada Allah, bukan bala, bukan musibah. Begitu juga kalau kita rasa kita ni kaya, berjaya, kan, kerja bagus, tapi menyibukkan kita daripada beribadah kepada Allah. Tak dan nak pergi ke masjid, susah nak spend masa untuk mendengar kuliah. Maka ketahuilah segala harta kekayaan yang kita miliki itu hakikatnya bukanlah maksud nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu namanya bala, musibah yang boleh menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.